Cuma satu je saya nak minta dekat awak. Tolong bagi saya jaga awak sampai awak sembuh. Walaupun kita tak dapat kebahagiaan ini, sekurang-kurangnya saya dapat buat pahala berbakti untuk awak. Okey? Awak yang minta saya lepaskan awak sebelum saya jadi macam ni. Kalau awak nak tahu, saya dah lupakan penat saya tu. Dan saya tak maksudkan langsung. Dan saya juga lupakan plan awak dengan Farid. It's okay, tak apa. Ini permintaan awak. Saya teruskan. Saya terima dengan hati terbuka. Saya redha. Nanti makan ya. Saya ingat saya nak pergi kafe kejap. Suka!